Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup. Selamat tengah hari. Hari ni 21 hari bulan Jun santai-santai kat rumah, masuk satu job 90-60 sen. Ambil barang 12 minit lah dari rumah saya, AKA 4.4 kilo. Ni biasa dekat Mambau tu jam, tapi kita boleh pancing ikut kiri lane. Okay guys, kita dah sampai dah. Dia cakap tunggu sekejap 10 minit. Tunggu durian. Tunggu durian. Lepas tu daripada tol ni nak pergi ke tempat tu 1 jam. Alright, enjoy. Durian dari Muar. Ni pun ambil juga pakai Myvi. Steady lah. Meniaga mana bos? Meniaga dekat mana? Lukut. Oh, Lukut. Okay guys, dah settle lah entah. Dia 90 lebih, dia bagi 100 lah. Kita sampai kat Bandar Estate ni ada satu job 4 km je nak ambil. Tapi nak pergi Taman Universiti tu 1 jam 40 minit. RM89. Tolak 10%, RM10 lah kata. Dapat RM79. Oh, tak apa-apa. Dia tak mau slide lah. Pergi balik habis 3 jam pun nak cari RM70. Weh, tak payah lah. Kita dah nak sampai Sendayan ni. Job ni masih tak ada orang slide, nampak? Dia tambah RM4.50 pun tak ada orang slide. Ini kalau tambah RM4.50 pun tak ada orang nak lah. At least dia kena naik priority. Baru jadi. Daripada regular naik priority. Ataupun tambah dalam RM20-30 lagi. Lepas tu tol lagi 100 lebih lah. Sebab sejam 40 lama babe. Lama. Kemungkinan dekat area sana jam lah. So tak apa-apa. Jarak dia 55 km je saya tengok tadi, antara tempat ni ke sini. Tapi sejam 40 minit. Oi, gila. Tak tahu ada orang ambil ke tak ni. Kalau dia main slide pisang. Tapi kecuali dia memang nak balik sana lah. Job ni untuk dia orang lah. Saya kata kalau saya tak ambil. Kena hujan dah gelap dah. So ada satu job ni 29.8 campur 1.5. Ambil 10 minit, hantar 15 minit. Tapi nak hujan ni malam tu, tak payah slide lah. Bagi orang lain lah, hujan pun dah turun. Sekarang kita kuyup bosku. Ikut suka hati, bebas kerja, tak terikat pagi. Lala move right, peluang di depan mata. Jom daftar sekarang, jangan tunggu lama. Motor, kereta, pickup pun boleh. Janji rajin jalan